Okey cikgu, sekarang kita nak menggunakan ChatGPT secara paling basic, iaitu untuk meringkaskan ataupun membina satu infografik berdasarkan surat perkara ikhtias SPI berkenaan semua guru adalah guru disiplin. Okay, first thing masuk delima. Okay, boleh direct, tapi macam saya katakan kalau cikgu gunakan delima ni, cikgu dapatlah hours untuk guna AI. So kementerian taklah kata cikgu selalu apa what you call it, tidak guna AI. Okay, so dah masuk ke dalam AI, dia biasalah dia akan keluarlah benda-benda macam ni, just allow, and then pergi pada dashboard delima, pergi pada AI tools dan pilih ChatGPT. Okay, bila pergi pada ChatGPT, cikgu akan dapat Windows yang terbuka seperti ini. Okay, jadi mudah saja. Cikgu downloadlah SPI untuk ataupun dokumen-dokumen yang cikgu nak. Okay, dalam kes ini kita nak dokumen yang berkaitan dengan SPI untuk semua guru adalah guru disiplin. Okay, jadi kita cuma perlu pergi mencari lah dia punya dokumen tu. Okay, saya sudah download sebenarnya. Cari dulu. Mana saya download tadi? Rasanya di sini. Okay, semua guru adalah guru disiplin. Sudah saya download. Okay, saya mau turun lagi lah, senang. Okay, save. Okay, save. Okay, dah dapat dokumen tersebut. Cikgu drag and drop saja. Okay, drag, drop dalam ChatGPT. Okay, kemudian cikgu typekan arahan. Okay, yang paling basic lah cikgu. Kalau nak lebih hebat lagi, banyak prompt di luar sana. Tapi untuk tugasan ini, yang paling basic adalah typekan create an infographic based on the document attached. Okay, itu saja. Then tap send prompt. And then cikgu tunggulah untuk lebih kurang 1 hingga 3 minit untuk dia sediakan infografik tersebut. Okay, biasanya kalau saya akan fact check lah. Saya akan baca surat ataupun dokumen tersebut dan saya akan lihat sama ada apa yang dikeluarkan oleh AI ini betul atau tidak. Sebab AI ini kadang-kadang dia boleh cerita ataupun dia boleh mereka cerita sendiri. Jadi kita tak boleh 100% bergantung dengan AI. Contohnya bendera Malaysia kan yang kontroversi hari itu, ada yang salah bintang dan sebagainya, salah jalur, disebabkan orang yang buat AI itu dia tak fact check. So semua untuk AI ini memang kena fact check, kena double check, pastikan bahawa apa yang AI buat, apa yang diringkaskan itu adalah betul. Tapi untuk tugasan di sekolah saya, untuk memastikan cikgu-cikgu semua mahir menggunakan AI ataupun at least ada guna AI, kita cuma perlukan cikgu untuk hasilkan satu infografik dengan satu arahan yang sangat mudah seperti ini. Boleh guna BM, boleh guna BI, it's up to you. But yang penting infografik itu siap dan cikgu sudah pun menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan satu infografik. So kita tunggu dia akan siap dalam masa sekejap lagi. Okay. Yang ini lebih cepat, ChatGPT lebih cepat menghasilkan infografik berbanding dengan Notebook LM. Notebook LM ni sebenarnya dia bagus untuk buat research. Okay, sebab kita pun boleh search dalam tu dan banyak dia punya banyaklah dia punya sumber-sumber yang dia boleh cari. Okay, bukan ChatGPT tak boleh buat, tapi Notebook LM dia lebih hebat lah dari segi itu. Okay, yang untuk ChatGPT ni kita guna gunakan pelbagai prompt untuk memastikan apa yang kita mahu tu adalah seperti yang dikehendaki. Jadi, okay, tadi saya suruh dia ringkaskan, okay, infografik dan terhasillah infografik tersebut di sini. Lihatlah. Okay, jadi cikgu untuk download senang saja. Okay, cikgu klik pada bahagian ni, di sebelah kanan atas ni, tap, okay, download dan dia akan tekan automatic download ke dalam komputer cikgu dan cikgu upload. Sorry. Cikgu upload lah ke mana-mana lokasi yang cikgu nak letak. Kalau cikgu nak lebih hebat lagi, cikgu type lah untuk edit grafik ni, type lah in the graphic and created by. Okay, ini edit lah. So cikgu just tap dan dia akan buat sebuah grafik tu dengan memasukkan perkataan yang cikgu nak. Tapi ini additional lah, it's up to you to do it or not. So kita boleh add on as we go. But you must remember that if you're using the free ChatGPT, you will reach a limit for a day. So kalau cikgu banyak buat perubahan tu, kadang-kadang dia sampai limit, the next day cikgu kena buat guna semula. Unless you pay for it, then you have more tokens lah to actually use GPT. Okay, so itu saja untuk perkongsian sehari ini. Harap dia membantu dan harap cikgu-cikgu boleh selesaikan tugasan yang diberikan. Okay, kalau tengok hasil dia, finishing up,
Sikit lagi. Sebab saya tambah prompt tadi. Sikit lagi. Sengaja memanjangkan video lah. Cikgu boleh pergi kalau tak nak tengok. Okay, but if you want to see hasil dia tu, boleh forward the video and tunggu macam mana hasil ini. Sebab saya nak malas nak on off video. Okay, so sikit lagi. Okay, any moment now. Okay. Dan cikgu lihatlah grafik yang sama. Okay, sama. Cuma perbezaannya di bawah ini sekarang. Okay, di bawah ini tertera created by SiriLesson. Inilah kehebatan menambah prompt apabila grafik sudah siap. Okay, so itu saja. Thank you.